Apa? First time aku jumpa flashlight dengan kotak premium macam ni. Let's see. Macam ni kotak flashlight. I see. First presentation dia tip top, 10/10 Woburn. Good job. Manual book. Aku rasa korang kena simpan sebab features dia memang sangat-sangat lah banyak. Kalau tak, korang tak tahu nak guna macam mana. Satu kabel pengecasan Type A to Type C. Dan siap ada emblem Woburn dekat sini. Wow, aku rasa ni lah flashlight yang paling premium pernah aku pegang. And aku unboxing serius. Sangat-sangatlah solid. Semua besi Alright. Lampu solar ni dia boleh tukar bateri sebiji macam ni tau. Berkapasiti 3300 mAh. Bentuk dia adalah segi empat. Bila pegang kat tangan macam ni memang sangat-sangat nice. Lampu ni aku boleh katakan agak complicated. Ada 4 kat sini Dia ada banyak mode First, kalau korang tolak ke sini and korang tekan, dia akan on. And dekat sini korang boleh laras Okay, korang tengok dia akan berubah. Ada lampu RGB lah. Kalau tekan lama, dia akan tukar kepada mode yang berbeza pula. So dia ada tahap kecerahan dia juga. Sampailah dia dah paling terang. Kalau korang tekan untuk mode yang seterusnya kat sini, laras je kat sini, tekan sekali, dia akan menyala. And pun sama, korang boleh laraskan dia macam ni. Kalau dia dah berkelip macam tu, maksudnya dah brightness yang paling terang lah. Kurangkan brightness dia, pusing je macam ni. Terang korang tengok tangan aku ni. Aku terangkan dia. Memang sangat terang and panas. Bahaya. Nantikan full review aku. Kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.